Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini bersamaan dengan 5 Jun. Pada petang hari ini kami Ihsanku berada di kampung Budama. Iaitu kami petani akan inspect dulu haiwan-haiwan yang ada di belakang ni. So ini merupakan haiwan-haiwan korban pada esok hari. So sebelum kita melakukan korban, kami di sini akan inspect dulu. Inspect dulu sama ada haiwan ini cukup umur, sama ada haiwan ini cacat ataupun tidak dan sebagainya, supaya dia mengikut syariat sebelum kita melakukan korban. Okey. So ini haiwan-haiwan dia seperti mana yang anda dapat lihat. Okey. So selepas ini kita akan inspect dan insya-Allah jika memenuhi syariat kita akan lakukan korban pada esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang ini tim Ihsanku berada di Ambusi, Uganda, dan sekarang kita berada di salah sebuah masjid di kampung Ambusi ini. Masjid ini beri nama Masjid Hidayah, dan kalau tuan-puan dapat lihat di belakang saya ini, inilah keadaan masjid yang digunakan oleh komuniti Muslim di sini. Sebelum itu saya nak ceritakan sedikit bagaimana masjid ini dibina. Masjid di belakang saya ini dibina oleh komuniti Muslim yang berada di kampung Ambusi ini. Jadi mereka bergotong royong mengumpul duit untuk wujudkan sebuah masjid di sini untuk kegunaan harian mereka untuk solat berjemaah dan juga solat-solat Aidilfitri dan Aidiladha. Dan kalau kita dapat lihat, inilah keadaan masjid yang mana mereka mula bina pada awal tahun lepas dan sekarang terhenti seketika kerana kekurangan dana.